Hai semua, selamat datang ke satu misi yang memang cukup istimewa. Kita akan bongkar satu rahsia besar tentang badan kita. Anda tahu tak, dalam badan kita ni ada satu skuad pembersih yang super hebat? Ya, dan mereka bekerja tanpa henti. Jom kita siasat sama-sama. Cuba anda fikir sekejap. Setiap kali kita makan, kita minum, badan kita akan ambil semua zat yang baik kan? Tapi lepas tu, mesti ada sisa-sisa, macam sampah. Soalan dia, ke mana semua sampah tu pergi ya? Inilah misteri yang kita nak selesaikan hari ini. Tapi jangan risau, anda tak akan buat misi ini sorang-sorang. Saya akan jadi pemandu jelajah anda untuk kita bongkar semua rahsia ni. Dah bersedia ke belum? Kalau dah, jom kita mulakan sekarang. Baiklah, misi kita dimulakan dengan pasukan pembersih yang pertama. Nama dia, Pasukan Perkumuhan. Bunyinya macam power kan? Jangan risau, tak susah pun nak faham. Tugas mereka ni memang sangat-sangat penting. Okey, jadi apa sebenarnya perkumuhan ni? Senang je. Ia cuma satu proses di mana badan kita buang semua bahan sisa yang dah tak diperlukan. Bayangkan macam ni, kita kemas rumah, kita buang sampah keluar. Samalah macam badan kita, kena sentiasa bersih. Dan dalam pasukan yang hebat ni, ada 3 wira utama. Setiap wira ni ada tugas khas dia sendiri. Dan sebenarnya, wira-wira ni adalah organ dalam badan kita. Jom kita kenal siapa mereka ni sorang-sorang. Dan wira kita yang pertama ialah kulit. Betul, kulit kita ni. Kulit yang meliputi satu badan kita ni sebenarnya salah seorang wira pembersih tau. Wow, hebat kan? Agak-agak, apa kuasa istimewa kulit ni? Tugasnya ialah untuk merembeskan peluh. Contohnya, bila kita main bola ke, berlari ke, atau waktu cuaca panas, kan kita berpeluh, itulah kerja kulit. Sambil sejukkan badan, ia juga tengah buang bahan sisa. Jadi, hasil kerja wira pertama kita, si kulit ni, ialah peluh. Itulah dia bahan buangan yang dia keluarkan. Baiklah, seterusnya, mari kita sambut wira kita yang kedua dalam pasukan perkumuhan, peparu. Ya, peparu yang kita guna untuk bernafas ni. Bukan setakat untuk bernafas je, dia pun ada tugas membersih juga. Setiap kali kita hembus nafas, peparu kita sebenarnya tengah buat kerja tau. Ia tengah bebaskan gas yang badan kita tak nak, iaitu karbon dioksida dan juga uap air. Nak tahu? Cuba anda hembus nafas dekat cermin. Nampak tak kabus tu? Itulah kerja peparu. Jadi, hasil kerja wira kedua kita, peparu, ada 2. 1. Karbon dioksida. 2. Wap air. Kedua-duanya dikeluarkan masa kita hembus nafas. Dan sekarang, wira kita yang terakhir tapi paling berkuasa dalam pasukan perkumuhan, dialah ginjal. Kita ada sepasang ginjal dan bentuk dia macam kacang sikit. Ginjal ni, anda boleh bayangkan ia macam penapis air yang super canggih dalam badan kita. Kuasa dia ialah menapis darah kita dan buang semua bahan sisa dengan air yang lebih-lebih itu. Proses inilah yang menghasilkan air kencing. Jadi, hasil kerja wira kita yang ketiga, ginjal, ialah air kencing. Inilah cara utama badan kita buang sisa-sisa yang larut dalam air. Okey, misi kita diteruskan. Pasukan pertama kita dah kenal. Sekarang, jom kita berkenalan pula dengan pasukan kedua. Pasukan ni, dia uruskan sampah yang lain sikit. Pasukan ni dipanggil penyahtinjaan. Penyahtinjaan ni pula apa? Ini pula proses badan kita buang sisa makanan yang badan tak boleh hadam. Sisa yang keras atau pepejal. Sisa inilah yang kita panggil tinja. Senang cerita, ia adalah sisa makanan yang badan dah tak nak. Jadi, ada 3 benda penting kena ingat pasal penyahtinjaan. Pertama, ia buang sisa makanan pepejal. Kedua, sisa ni kita panggil tinja. Dan ketiga, ia dikeluarkan melalui dubur. Senang je kan? Okey, sekarang jom kita tengok jadual ni. Ia macam ringkasan untuk kita faham betul-betul. Nampak tak? Untuk perkumuhan ada 3 organ. Ginjal, kulit, peparu. Hasilnya pun ada macam-macam. Air kencing, peluh, karbon dioksida dan wap air. Tapi untuk penyahtinjaan, ia cuma melibatkan usus dan dubur. Dan hasilnya cuma satu, iaitu tinja. Jelaskan beza antara 2 pasukan ni? Walaupun berbeza, dua-dua ni sama penting tau. Baiklah. Kita dah kenal kedua-dua pasukan pembersih badan kita. Tapi, pernah tak kita terfikir kenapa mis pembersihan ni sangat penting untuk kita? Cuba bayangkan, apa agaknya akan jadi kalau semua sampah ni
tak dibuang keluar. Kalau tiba-tiba je pasukan perkumuhan dan penyatinjaan ni mogok, berhenti buat kerja, apa akan jadi pada badan kita? Inilah jawapannya. Kalau bahan buangan tu semua terkumpul, ia akan jadi macam racun atau toksik dalam badan kita. Dan bila dah jadi macam tu, badan kita akan jadi lemah, tak sihat dan senang sangat dapat penyakit. Kita mesti tak nak jadi macam ni, kan? Sebab itulah, proses membuang sisa ni teramatlah penting. Bila perkumuhan dan penyatinjaan berjalan dengan baik, barulah kita boleh kekal sihat dan cergas. Kita dapat elakkan diri daripada jatuh sakit. Dan paling penting, kita pastikan seluruh sistem badan kita berfungsi dengan baik sekali. Dan misi selesai! Tahniah semua! Anda dah berjaya kenal skuad pembersih badan kita. Sekarang, anda semua dah boleh dikira macam pakar sains kecil dalam topik perkumuhan dan penyatinjaan ni. Syabas! Tapi, misi anda yang sebenar baru je nak mula. Sekarang, apa kata anda ambil kertas dan pensel warna, cuba lukis 3 wira perkumuhan kita tadi dan juga proses penyatinjaan. Lepas tu, cuba terangkan dekat ibu bapa atau kawan-kawan anda. Macam itulah cara seorang pakar sains berkongsi ilmu dia. Selamat mencuba ya!